Di kawasan chalet di Clearwater Sanctuary. Pak luar ni macam tak terbela. Dalam bilik dia cantik elok Dalam dia cukup cantik. Ada TV, ada peti ais, ada tempat masak air, ada telefon. Ini beranda dia lah, awak nak tengok sangat ni. Lantai dia macam reput sikit. Tengok. Terus beranda tu boleh mancing. Tengok orang sebelah ni tengah mancing. Okay, polarized memang boleh nampak lah dalam dia. Saya terus mancing, naik dah seekor ha. Dia telan tu so plastik. Besar kat weh. Tu saiz. Ha. Okey ni sejengkal telan tu. Sesi mancing diteruskan dekat beranda ni saja. Saya dengan Helmi tak ada merayau ke mana-mana. Helmi dapat banyak juga. Hasil dia dalam 5-6 ekor juga. Saya kumpau. Saya tinggalkan Helmi dekat chalet, saya turun ke bawah ni. Dekat bawah ni pun banyak lokasi berpotensi lah. Kat sini saya dapat seekor ni lah. Saya memang target peacock bass. Cuma masalah silap saya pakai G-head. Jadi mudah tersangkut rumpai, tersangkut akar teratai. Alah, kena akar teratai putus. Sekarang saya berada di satu kompleks yang sunyi sepi. Hujan dah tu Jadi kompleks sesuai memancing ni. Inilah tempatnya. Tak ada orang lain, saya seorang di sini. Masa saya duduk seorang-seorang dekat bangunan ni, memang ada rasa seram sikit, rasa lain macam sikit. Jadi saya ambil keputusan, larilah balik bilik. Sampai-sampai hujan lebat kau. Ya, itu dia. Lebat Mujur saya lari daripada kompleks misteri tadi tu. Tunggu waktu maghrib. Okey, malam pun menjelma. Tadi hujan, petang kita mancing sekejap saja, lepas tu pergi makan. Tu sambung baliklah sesi malam. Dekat luar ada lampu ya. Ada rumah yang tak ada lampu, yang kami punya ada lampu. Sangat selesa. Okey, jadi hari kedua bangun pagi. Semalam mancing kumpau. Mancing tak bergerak langsung, umpan dedak ni. Pada pagi kedua saya repeat tempat saya putus semalam. Dekat sini memang banyak aktiviti ikan. Ya, ikan. Ya. Ada pun hasil. Ada hasil. Hai, susah benar nak dapat kau ni. Okey, ada pun hasil di hari kedua di waktu pagi. Peacock bass tak terasa dia ambil sebab banyak